Assalamualaikum dan apa khabar kepada subscribers dan viewers di luar sana. Welcome to my channel M Entertainment. Hari ni aku nak buat video sebab hari ni aku agak happy sebab kawan aku bawa balik daripada Jepun and dia beli something untuk aku. Dia guys. Okay, so kawan aku beli model pada Takara Tomy ataupun lebih dikenali sebagai Tomica. Okay, memang dia beli kat Jepun lah. Okay, so dia beli untuk aku. So alhamdulillah, thank you. Okay, kawan tak lupa kat aku. Alhamdulillah. Kena jagalah member-member macam ni kan. Okay, kita sayang dia lebih. Right, so ini adalah first Tomica, okay, yang aku collect. Aku tak pernah collect Tomica before this. Aku tak tahu kenapa. Tapi based on apa yang aku tahu, Tomica yang ni regular punya Tomica. Dia ada Tomica yang premium, yang kotak dia macam warna merah ke atau warna hitam, aku tak ingat. So dia adalah yang premium punya. Dia macam Hot Wheels. Dia ada yang mainline, dia ada yang premium. Okay, so kalau kat Malaysia harga Tomica yang mainline ni starting dengan harga, kalau aku tak silap lah, RM29.90. Okay, tapi aku tak pasti. Dekat Jepun tak silap aku, member aku cakap lebih murah lah daripada harga yang dekat Malaysia. So kalau korang bercuti kat Jepun, pergilah beli kan banyak-banyak kan, sebab memang lagi murah pada Malaysia. Alright, so itu dia guys, hadiah yang kawan aku bagi. So aku nak buat unboxing and tengok lah. Okay, first Tomica aku. Okay, aku tak pernah ada Tomica before this. Alright, mungkin bila aku unboxing hari ni akan buatkan aku terbuka hati untuk collect Tomica. Kita tak tahulah. Okay, so kita tengok. Alright, so jom kita buka dulu. Aku rasa boleh just sekejap je kot. Tak boleh, kita beli stiker. So kita potong lah guys. Okay, kita potong. Okay guys, itu dia Okay, itu dia aku dah keluarkan. Alright, so yang ni adalah kereta Mercedes AMG GTR. Okay, so kalau korang memang fan Mercedes, macam aku memang fan Mercedes sebab aku pun bawa Mercedes. So memang aku minat lah kereta-kereta Mercedes. And yang ni adalah satu kereta supercar Mercedes. Okay, memang powerful guys. Okay, kereta ni bukan kaleng-kaleng guys. Alright, so memang lawa. Kat Malaysia pun tak banyak owner pakai Mercedes AMG GTR. Especially aku suka yang Mercedes AMG GTR yang Black Series tu. Lawa guys, cantik, merecik. Okay, so tapi dia bukan scale 164, dia kecil sikit lah, 165. Okay, tapi nanti aku akan try compare side to side dengan kereta diecast yang lain. Kita tengoklah adakah dia nampak kecil sangat ke apa kan. Okay, jom kita buka. Okay, before buka tu itulah packaging dia, simple je. Okay, alright, dengan tulisan-tulisan Jepun dia. Okay, aku tak faham lah sebab aku tak bercakap Jepun kan. Okay, so right. Okay, so itu dia tak ada macam pop waste ke apa. Many months later, dia ada plastik packaging yang secure tu. Yang ni dia just macam tu je, dia simpan kereta dia dalam kotak. Okay, dia tak ada so agak bahaya lah kalau korang terjatuh ke apa, chances untuk kereta ni rosak tu tinggi. Okay, so but then it's okay, tak apa. Kita keluarkan dulu kereta ni. Tapi berat guys. Okay, dia tahan berat juga lah. Right, so aku dah letak tepi. Lawa guys. Cantik juga. Dia punya colour dia macam matte guys. Matte. Dia macam matte guys. Okay, alright, so jom kita tengok sedikit. Okay, so brand ni adalah brand Tomica and juga
bezanya Tomica dengan Hot Wheels, Tomica dia yang paling murah pun dia still orang kata dari segi detailing memang jauh beza dan lebih lawa lah compare to Hot Wheels. So dia dengan starting price RM29.90 bagi aku sangat orang kata affordable untuk start collect. Okay, kalau korang yang baru nak start collecting diecast, brand Tomica ni salah satu choice yang korang boleh go lah. Okay, so dia punya colour ni dipanggil Green Hell Magno. Okay, so itu dia punya warna dia. Okay, Hell Magno. Okay, memang lawa guys. Okay, dia hijau dia beza sikit lah. Dia bukan macam hijau yang biasa tu. Dia macam matte tau guys. So dia bukan metalik, dia matte, and tapi lawa lah guys. Taste lawa. Okay, so kita pun tahu brand Tomica ni dia memang durability dia lebih tinggi lah kalau compare to ada diecast punya brand. Okay, dia lebih kurang macam Hot Wheels lah, dia tahan lasak guys. Okay, alright, so itu dia sedikit banyak pasal brand Tomica. Okay, jom kita tengok sejarah kereta ni. Alright, so kereta Mercedes-AMG GTR ni adalah kereta yang memang orang kata track ready punya supercar. So kereta ni memang dibuat untuk perlombaan dalam lita, and kalau korang tengok kat Malaysia kita ada team racing daripada Johor ya guys. Okay, team racing daripada Johor. Before this diorang racing pakai Mercedes-AMG GTR, and tahun ni yang paling baru tak silap aku diorang tukar, diorang tak drive Mercedes-AMG GTR, diorang drive kereta apa yang baru ni, kalau tak silap aku Chevrolet ke apa, something like that. Aku tak ingat kereta yang baru, aku kena check balik posting terbaru team Johor Racing Team tu. Okay, so before this memang diorang pakai kereta Mercedes-AMG, and kereta Mercedes-AMG ni memang antara kereta yang powerful jugalah dalam dunia kereta sukan. Memang antara kereta yang sangat orang kata digeruni jugalah atas track. Okay, so engine dia sangat besar. Okay, dia engine 4.0 liter twin turbo V8 yang mana standard kilang dia pun dah 537 horsepower. Itu belum kalau yang tuning yang buat untuk memang berlumba dalam track dan sebagainya, confirm lebih power lah demi engine dia. Okay, diorang dah up lagi kan. Alright, so kereta ni dia boleh pergi daripada 0 sampai 100 dalam masa 3.6 saat laju guys. Okay, and dia punya top speed adalah 318 km/h. Memang laju guys. So kalau atas highway Malaysia nak dapat kelajuan 318 tu sekejap sangat lah. Okay, so kereta ni memang gila guys, memang powerful. So kereta ni pula kalau korang tengok dengan design dia beza dengan kereta-kereta lain. Okay, design dia memang sangat unik dan juga aerodynamic, iaitu belah hadapan dia lebih panjang ni guys. Okay, and bontot dia pendek. So dia macam peluru guys. Okay, design dia macam peluru. So membuatkan kereta ni memang aerodynamic dia memang terbaik lah. Alright, and juga kereta ni walaupun dia design dia macam ni, tapi kereta ni handling dia pun quite nice. And juga okay, Green Hell Magno ni adalah signature colour yang mana dinamakan selepas Nürburgring Nordschleife. Sorry lah aku tak pandai cakap Jerman. Okay, iaitu Green Hell. Sebab itulah color dia pakai color hijau neraka ni. Okay, cakap Melayu lah macam buruk lah kan. Okay, Green Hell. Okay, Green Hell tu nampak sedap sikit. Hijau neraka macam tak lawa pula kan sebut kan. Alright, so kereta ni of course lah race inspired tech. Okay, kereta ni memang macam aku cakap tadi, dia memang dah dibina track ready. Okay, so tapi dia bukan all wheel drive ya guys. Okay, dia adalah rear wheel, so dia tayar belakang. Alright, so kalau nak drift memang nice lah, memang senang lah. Okay, and then dia ada AMG ride control suspension. Okay, and then dia ada 9 mode traction control system yang membuatkan kereta ni dalam family AMG antara kereta yang sangat advance. Okay, so AMG ni dia macam macam BMW lah, dia ada M Sport. Okay, and then apa lagi, so Mercedes dia ada untuk racing line dia ada family AMG. Okay, alright, so itu dia guys sedikit latar belakang kereta. Okay,
So sekarang kita tengok hasil yang Tomica laksana. Okay, sama ada worth it tak dengan harga RM29.90 berbaloi atau tidak. Okay, first kita tengok dari segi dia punya cat dulu. Alright, so macam aku cakap, dia punya colour adalah green hell atau green hell magno ni. Okay, so kita tengok dulu dia punya colour. So dia punya bumbung atas ni matte black. Alright, okay, tok belakang dia alright, cantik dengan dia punya GT wing dia warna hitam, tapi dia hitam metalik tu, hitam plastik, dia bukan matte. Okay, alright, so itu dia punya colour. Okay, and then kita tengok dia punya dari segi detailing. Alright, so kita tengok belah hadapan, dia punya lampu hadapan. Okay, dia punya front grille dia. Okay, so antara sebab kenapa aku suka dengan Mercedes, sebab front grille Mercedes memang antara yang sangat cantik dan sangat lawa guys. Okay, kalau korang tak suka itu pulang kat korang lah. Okay, ini sebab aku suka dengan Mercedes kan. Okay, alright, so memang Mercedes punya front grille memang unik lah. Okay, so dengan dia punya apa dia panggil bumper hadapan dia. Okay, so okay, nice, and korang boleh rasa lah dia punya grill ni. Okay, dia bukan plastik lepeh, dia korang boleh korang boleh rasa. So dia nice lah dengan logo Mercedes dia yang sebesar tu. Okay, so dia logo tu bukan saja tau guys, belakang logo tu dia ada sensor sebenarnya. Okay, and then logo kecil Mercedes atas tu. Okay, dia punya bonnet hadapan korang boleh nampak dia punya sirip ni. Okay, and then dia punya air vent, tapi dia bukanlah kosong nampak dalam. Okay, so but still nice. Okay, cuma dia tak ada wiper. Okay, wiper kat windshield dia tak ada. And kalau kita tengok belah tepi, okay, so dia ada air vent tepi, tapi of course lah dia bukan ruang kosong apa. Okay, and juga Tomica dia boleh buka pintu guys. Tu lawa guys. Oh nice, buka pintu. Okay, cuma nampak pelik jugalah dia punya pintu dia. Okay, dia tak nampak realistik lah, tapi but it's alright. Okay, tak ada issue pun. Okay, so kita tengok sikit dia punya dalam, interior dalaman dia. Okay, tu nampak tu seat bucket dia tu. Okay, all black, dashboard semua hitam. Okay, semua hitam. Alright, okay, so tengok belah bontot dia. Okay, dia punya bumper belakang, lampu. Okay, nice, at least dia cat lampu dia. Kalau Hot Wheels biasanya lampu pun sama colour yang body kereta kan, so itu pun boleh nak beza mana satu lampu. Okay, so nice lah. Okay, right, and then bumper belakang dia korang tengok memang cantik. Okay, dia punya diffuser. Okay, supposedly lah ni adalah dia punya exhaust guys, tapi sebagian dia plastik sama colour dengan dia punya speaker dengan diffuser, so mungkin tak perasan lah. So itu je lah, dia tak orang kata detail sangat. Okay, ini supposedly nombor plate, boleh letak nombor plate, so siapa-siapa yang ada custom nombor plate boleh lah tampal kan dekat belakang ni. Depan pun boleh, tapi biasa belah depan dia orang tak tampal belah sini. Okay, alright, so dia punya GT wing tu. Okay, alright, kita tengok sikit belah dalam. Korang boleh nampak lah interior dalam tu, dashboard tu all black. Okay, so belah sini pun sama, boleh buka pintu. Okay, so nampak tu. Ok lah, dia buka nice lah, tak pelik lah dia buka. So ok, cantik je, tak ada isu pun. Ok, boleh lah nampak. Ok, dia punya steering tu. Alright, and then dia punya, cuma dia punya rim dia bagi aku tak cantik lah. Rim dia tak berapa nice. Ok, tapi tak apa. Tapi ok, roda dia pusing dengan laju. And yang uniknya Tomica ni, dia ada suspension guys. Nampak ni, ada suspension guys. Hot Wheels tak ada. So itulah antara perbezaan ni guys. Okay, so dengan harga RM29.90 ni, dia boleh saing-saing dengan Hot Wheels premium line. Okay, tapi tayar dia plastik lah, dia bukan tayar getah macam Hot Wheels premium. Tapi ni antara keunikan Tomica lah, dia ada suspension and juga dia boleh buka pintu. Okay, tu. Oh nice. Okay, so kita try tengok sikit suspension dia. Kawal guys. Okay, kita try pusing. Alright, so dia boleh pusing dengan lancar. Okay, so guys, maybe nanti aku boleh buat video
racing, duet race di antara Hot Wheels dan juga Tomica. Okay, kita tengoklah brand mana yang lebih laju dan mendominasi atas track. Okay, so aku pun memang ada planning nak buat duet race ni content. Okay, tapi agak busy, so aku tak pasti bila aku boleh start nak buat lah benda tu, sebab dia akan makan ruang juga. Okay, tapi tak apa, slow-slow lah aku buat. Okay, so nanti bila aku ada banyak lagi Tomica, bolehlah aku buat racing dengan Hot Wheels. Okay, so guys, itu je guys, kita pun dah tengok dah hasil Tomica. Okay, dengan harga RM29.90 bagi aku just nice. Okay, dia affordable. So kalau korang yang kolektor baru, kalau korang yang tak nak follow Hot Wheels sebab korang nak yang lebih detail ataupun yang macam boleh open punya parts dan sebagainya, then aku suggest untuk korang pilih Tomica lah. Okay, alright. Dia selain Tomica ada satu lagi brand iaitu Majorette. Okay, yang tu pun Majorette pun banyak open parts punya kereta juga. So kalau korang memang yang nak cari yang open parts nya dengan harga yang affordable dan harga yang untuk kolektor-kolektor yang baru nak terjebak dengan hobi ni, okay, so aku rasa Hot Wheels, Majorette dan juga Tomica ni antara brand yang paling sesuai lah untuk korang collect. Okay, so itu je guys, video unboxing dan juga review. Apa-apa pun aku nak ucap thank you dekat member aku sebab hadiahkan aku kereta Tomica AMG GTR ni, okay, yang dia beli dekat Jepun. Thank you so much. Okay, tak sangka lah dapat hadiah kan. Okay, alright, so korang boleh lah, kalau ada kawan-kawan korang yang pergi cuti kat Jepun kan, doa-doa lah, mana tahu dia orang bawa goodies untuk korang kat kan. Okay, alright, so itu dia guys, video unboxing hari ni. Simple ni unboxing, and then review ikhlas pada aku lah. Okay, so korang yang suka dengan video aku, korang boleh like and korang boleh share dekat kawan-kawan korang supaya diorang pun boleh enjoy. Okay, so ramai-ramai lah tengok video aku. And juga kepada yang viewers yang masih tak subscribe aku punya channel, cepat-cepat subscribe and turn on butang notifikasi supaya korang akan sentiasa stay update dengan video-video yang aku upload. Okay, and then juga upcoming punya giveaway. Okay, so kalau korang dah subscribe, korang boleh join giveaway yang akan datang. And juga kepada subscribers, aku nak ucap ribuan orang kata terima kasih atas support korang. Alright, enjoy my channel and enjoy my video. So see you guys on the next video. Bye.